Pemuda bekerja di bengkel motosikal kerana keputusan SPM yang buruk. Dia bekerja di bengkel hanya kerana minatnya yang mendalam. Dia bercita-cita untuk membuka bengkelnya sendiri. Adakah dia berjaya? Sila tekan tombol like, komen dan subscribe untuk menggalakkan saya bekerja lebih keras dalam berkarya. Saya mendoakan semua yang melanggan channel saya semoga dikurniakan dengan keberkatan dan rezeki yang luas oleh Allah Ta'ala. Rafiq, seorang lelaki berusia 18 tahun yang baru sahaja menamatkan peperiksaan SPM, sedang melalui perubahan besar dalam hidupnya. Setelah bertahun-tahun bergelut dengan buku teks dan ujian, dia akhirnya tamat persekolahannya. Namun, kegembiraan itu tidak berpanjangan apabila realiti kehidupan mula mengetuk pintu rumahnya. Keluarga Rafiq tidaklah kaya. Ayahnya telah lama meninggal dunia ketika Rafiq masih kecil, dan ibunya, Puan Fatin, terpaksa memikul tanggungjawab sebagai tulang belakang keluarga. Dia bekerja sebagai juruang di sebuah stesen minyak di tengah bandar, dengan gaji yang cukup untuk menyara kehidupan mereka berdua, tetapi jauh dari mewah. Dengan keputusan SPM di tangan dan masa depan yang belum pasti, Rafiq menyedari bahawa dia juga perlu membantu. Pada mulanya, Rafiq mendapat kerja di sebuah pasaraya besar. Tugasnya adalah mengatur barang-barang di rak, membantu pelanggan, dan kadang-kadang menjaga kaunter bayaran. Walaupun kerja itu tidak sukar, Rafiq berasa seperti hidupnya kosong. Hatinya tidak di situ. Dia merasa seperti ikan yang dilemparkan ke daratan. Selepas 6 bulan cuba bertahan, dia akhirnya meletakkan jawatan. Tidak mahu berpangkalan di rumah, Rafiq mencuba nasib dengan bekerja di sebuah hotel sebagai pembantu dapur. Kerjanya termasuk membasuh pinggan, membersihkan ruang penyediaan makanan, dan kadang-kadang membantu chef memotong sayur-sayuran. Walaupun suasana dapur lebih dinamik berbanding pasaraya, hati Rafiq tetap tidak tenang. Dia tidak berasa puas. Selepas 6 bulan juga, dia membuat keputusan untuk berhenti. Sejak kecil lagi, Rafiq memang meminati perkara berkaitan otomotif, terutamanya motosikal. Ketika rakan-rakannya sibuk bermain bola atau bermain komputer, Rafiq lebih gemar menonton video tutorial membaiki enjin motosikal di telefon ibunya. Dia suka melihat cara sesuatu mesin berfungsi, bagaimana roda gigi bergerak seiring, dan bagaimana masalah boleh diperbetulkan hanya dengan alatan yang betul dan pengetahuan yang secukupnya. Impiannya selalu satu, bekerja di bengkel motosikal. Selepas beberapa minggu mencari peluang pekerjaan, akhirnya harapan itu menjadi nyata. Seorang kenalan ibunya memberitahunya tentang sebuah bengkel motosikal kecil yang dimiliki oleh seorang tuan kedai Cina bernama Encik Chong. Bengkel itu terletak tidak jauh dari flat tempat Rafiq tinggal bersama ibunya. Tanpa berlengah-lengah, Rafiq pergi sendiri ke bengkel tersebut dan bertemu dengan Encik Chong. Walaupun tidak ada pengalaman formal, Rafiq menunjukkan semangat yang tinggi. Dia berkata dengan jujur bahawa dia sangat berminat dalam bidang ini dan sanggup belajar. Encik Chong, yang sudah lama mencari pekerja yang rajin dan jujur, akhirnya memberi peluang kepada Rafiq sebagai pembantu biasa. Gaji permulaan yang ditawarkan agak rendah, cuma 800 RM sebulan. Tetapi bagi Rafiq, jumlah itu bukan isu utama. Yang penting, dia berada di tempat yang tepat. Di antara deretan motosikal yang rosak, bau minyak enjin, dan bunyi alatan besi, hati Rafiq berasa damai. Dia akhirnya dapat menggunakan kedua-dua tangannya untuk melakukan perkara yang benar-benar dia sukai. Setiap hari, Rafiq bangun seawal jam 6 pagi. Selepas mandi, solat subuh dan bersarapan ringkas, dia akan berjalan kaki selama 20 minit ke bengkel. Kerjanya bermula pukul 8 pagi dan tamat pada pukul 6 petang. Dengan 5 hari bekerja selama 10 jam sehari dan 1 hari tambahan setiap minggu, dia sering mengambil peluang untuk overtime, yang menambah pendapatannya sehingga hampir 1,300 RM sebulan. Jumlah itu cukup untuk membayar bil elektrik dan air, serta membantu ibunya menyediakan makanan setiap hari. Walaupun badannya letih selepas bekerja berjam-jam, Rafiq tidak pernah mengeluh. Malah, senyum sentiasa terukir di bibirnya. Dia suka mendengar suara motor yang dipasang semula,
melihat lampu kepada menyala selepas dibetulkan, dan merasa kepuasan apabila pelanggan datang dan mengucapkan terima kasih. Encik Chong mula memperhatikan potensi yang ada pada Rafiq. Lelaki muda itu cepat belajar, teliti, dan sentiasa ingin tahu. Dalam masa beberapa bulan saja, Rafiq sudah boleh membantu menukar tayar, membaiki brek, dan malah turut membantu dalam kerja-kerja enjin asas. Kadangkala, Encik Chong membiarkan Rafiq menyelesaikan masalah teknikal yang lebih kompleks, dan hasilnya memuaskan. Satu hari, Encik Chong memanggil Rafiq ke bilik belakang. "Kamu nak belajar betul-betul?" tanya Encik Chong sambil tersenyum. Rafiq mengangguk laju. "Ya, saya memang nak belajar. Saya tak kisah susah." Encik Chong ketawa kecil. "Bagus. Aku nak ajar kamu semua benda ni. Mungkin dalam setahun, aku akan latih kamu jadi mekanik sepenuh masa. Kalau kamu pandai, nanti kamu boleh tolong urus bengkel ni." Mendengar kata-kata itu, hati Rafiq melompat-lompat. Itu impian yang dia tak pernah fikir akan jadi kenyataan. Dia terus berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak menyia-nyiakan peluang ini. Hari-hari berikutnya menjadi lebih bermakna. Selain menyelesaikan tugas harian, Rafiq mula menghabiskan masa lebih lama di bengkel untuk belajar tentang sistem enjin 2 lejang dan 4 lejang, cara menggunakan multimeter, dan bagaimana membaca manual servis motosikal. Dia juga mula mengumpul wang untuk membeli buku panduan mekanik dan alatan asas sendiri. Ibunya, Puan Fatin, turut gembira melihat perubahan pada anaknya. Dahulu, Rafiq selalu murung dan tidak tentu arah. Kini, dia pulang dengan cerita-cerita menarik tentang kerja, tentang pelanggan yang baik hati, dan tentang apa yang dia pelajari hari itu. "Abah mesti bangga tengok awak sekarang," kata Puan Fatin suatu hari sambil memandang foto suaminya yang disimpan rapi di atas almari. Rafiq hanya tersenyum. Dia tahu, perjalanan hidupnya masih jauh. Masih banyak cabaran yang bakal menanti. Tetapi untuk pertama kali dalam hidupnya, dia yakin dia berada di landasan yang betul. Di tengah bau minyak enjin dan dentuman tukul besi, Rafiq akhirnya menemui tempatnya. Di situlah impian bermula. Beberapa bulan berlalu sejak Rafiq mula bekerja di bengkel Encik Chong. Musim panas berganti dengan hujan, dan hari-hari yang penuh dengan kerja keras perlahan-lahan membentuknya menjadi seorang lelaki muda yang lebih matang dan bertanggungjawab. Dalam masa yang sama, keputusan SPM telah pun dikeluarkan. Rafiq lulus, tetapi seperti yang dia jangkakan, bukan dengan keputusan yang cemerlang. Purata grade-nya adalah biasa sahaja, tidak cukup untuk memasuki universiti awam atau program berkelayakan tinggi. Namun, bagi Rafiq, itu bukan perkara besar. Dia tahu apa yang dia mahu, dan itu bukan di dalam kelas atau di atas kertas peperiksaan. Ketika rakan-rakannya sibuk menghantar permohonan ke politeknik dan kolej komuniti, Rafiq hanya tersenyum melihat mereka dari jauh. Dia tidak menyimpan dendam atau rasa iri hati. Malah, dia bersyukur kerana sudah menemui jalannya sendiri. "Tak nak sambung belajar?" tanya ibunya suatu malam ketika mereka sedang makan nasi goreng yang dibeli dari gerai tepi jalan. Rafiq menggiling perlahan sambil mengunyah makanan. "Saya dah ada tempat belajar, Mama. Di bengkel tu. Setiap hari saya belajar sesuatu yang baru." Puan Fatin memandang anaknya dengan pandangan campur aduk antara bangga dan risau. "Tapi, takkan nak jadi mekanik sampai bila-bila? Awak muda lagi. Boleh cuba masuk kolej teknikal, sekurang-kurangnya dapat diploma." Rafiq tersenyum. "Mama, saya tengah belajar secara praktikal. Lagipun, tak semua orang boleh buat kerja ni. Dan saya suka sangat-sangat. Saya rasa ini betul-betul jalan saya." Ibunya akhirnya mengalah. Dia tahu, anaknya tidak mudah berubah pendirian. Apa yang penting baginya ialah melihat Rafiq kelihatan bahagia dan fokus pada hidupnya. Tidak seperti beberapa tahun yang lalu, apabila Rafiq sering bermasalah dengan disiplin di sekolah dan selalu berasa hilang arah. Di bengkel, Rafiq semakin dipercayai oleh Encik Chong. Pada mulanya hanya sebagai pembantu ringan membersihkan alatan, menukar tayar, dan mencuci motosikal,
tetapi kini dia sudah boleh menyelesaikan masalah enjin yang lebih rumit. Kadang-kadang, pelanggan datang dengan motosikal yang tidak boleh dihidupkan, dan Encik Chong akan memberi isyarat kepada Rafiq untuk cuba membaikinya. Dan setiap kali itu juga, Rafiq tidak pernah gagal. Dia akan meraba sistem brake, memeriksa spark plug, memastikan tiada kebocoran minyak, dan jika perlu, dia akan membuka penutup enjin dan membetulkan masalah dari dalam. Tangannya pantas, matanya tajam, dan mindanya tenang. Seperti seorang doktor yang diagak sakit pesakitnya dari gejala-gejala yang ditunjukkan. Seorang pelanggan tua, Cikgu Rosli, pernah berkata padanya, "Awak ni macam budak automekanik dalam cerita kartun. Mesti kalau kecil dulu main Lego mesin, bukan kapal terbang." Rafiq hanya ketawa kecil. Tapi benar. Sejak kecil, otaknya memang dirancang untuk memahami jentera dan sistem mekanikal. Satu hari, seorang pemilik motosikal Honda Wave datang dengan muka murung. Motosikal kesayangannya rosak entah apa sebabnya. Sudah dibawa ke 2-3 bengkel lain, tetapi tiada siapa yang dapat kenal pasti masalahnya. Encik Chong membiarkan Rafiq menanganinya. Selepas memeriksa dan mendengar bunyi enjin, Rafiq menyedari bahawa masalahnya adalah pada karburator. Tetapi bukan sembarang karburator, ia disebabkan oleh pengumpulan lumpur halus di dalam paip minyak akibat minyak yang tidak tapis dengan baik. Setelah hampir 4 jam membongkar dan membersihkan karburator, motosikal itu akhirnya boleh dihidupkan semula. Bunyi enjin yang halus membuatkan pemiliknya tersenyum lebar. "Terima kasih banyak, anak muda. Awak hebat," ujar lelaki itu sambil memberi tip 50 RM kepada Rafiq. Rafiq mengucapkan terima kasih, tetapi lebih dari wang, yang penting baginya ialah kepuasan dapat menyelesaikan masalah. Selepas kejadian itu, nama Rafiq mula tersebar di kalangan pelanggan-pelanggan setia bengkel Encik Chong. Ada yang datang khusus untuk bertemu Rafiq dan meminta supaya dia yang membaiki motosikal mereka. Encik Chong mula memberi tanggungjawab lebih besar kepadanya. Rafiq kini juga mengendalikan inventori alatan, memesan barangan daripada pembekal, dan kadang-kadang menjadi penghubung antara pelanggan dan tuan kedai. "Kamu makin besar kepala," ejek Encik Chong satu hari, tapi dengan senyuman. "Saya belajar dari bos," jawab Rafiq rendah diri. Walaupun begitu, tidak semua perkara berjalan lancar. Ada kalanya Rafiq tertekan apabila menghadapi masalah yang sukar dipecahkan. Ada juga pelanggan yang kurang sabar dan marahkan dia walaupun bukan salahnya. Tetapi Rafiq tidak pernah putus asa. Dia sentiasa berusaha memperbaiki diri, belajar dari kesilapan, dan mencari jalan penyelesaian yang lebih baik. Satu perkara yang membuatkan Rafiq berbeza ialah sikapnya yang ingin tahu. Dia tidak puas hati hanya dengan membaiki masalah yang kelihatan. Dia ingin tahu punca sebenar, dan bagaimana ia boleh dicegah pada masa hadapan. Itu sebabnya, dia selalu membaca manual servis, menonton video tutorial di telefonnya, dan kadang-kadang bertanya soalan kepada mekanik-mekanik senior di bengkel lain. Mungkin kerana skim, selepas setahun bekerja, Encik Chong membuat keputusan besar. "Kamu tak nak belajar kat kolej teknikal ke?" tanya Encik Chong suatu hari. Rafiq terkejut. "Kenapa tiba-tiba tanya tu, Encik?" Encik Chong tersenyum. "Saya nampak potensi dalam kamu. Kalau kamu ambil kursus mekanik, mungkin kamu boleh dapat lesen rasmi dan jadi mekanik profesional. Lagipun, saya dah tua. Satu hari nanti, bengkel ni saya nak tinggal pada orang yang betul-betul faham dan sayang pada motor." Rafiq terdiam. Ini kali pertama seseorang benar-benar percaya padanya untuk tahap yang lebih tinggi. "Saya fikir, saya akan cuba," jawab Rafiq akhirnya. Dengan sokongan Encik Chong, Rafiq mendaftar untuk kursus sijil mekanik otomotif di sebuah institusi vokasional swasta di bandar berhampiran. Walaupun bayaran yuran agak tinggi, Encik Chong bersetuju untuk memberi pinjaman kecil kepada Rafiq, dengan syarat dia harus berjanji untuk terus bekerja di bengkel selepas tamat kursus. Kursus itu berlangsung selama 6 bulan. Setiap pagi, Rafiq akan pergi ke kelas, belajar tentang teori enjin, sistem elektrik, dan kaedah diagnosis masalah. Petangnya,
dia balik ke bengkel dan terus mempraktikkan ilmu yang baru sahaja dipelajari. Bukan mudah, tetapi Rafiq tidak pernah mengeluh. Dia tahu, ini langkah seterusnya dalam perjalanan hidupnya. Selepas tamat kursus, Rafiq lulus dengan keputusan yang baik dan mendapat sijil rasmi sebagai mekanik otomotif bersertifikasi. Dengan sijil itu, dia kini boleh menggunakan gelaran mekanik dengan penuh keyakinan. Encik Chong turut berasa bangga. Kamu sekarang bukan lagi helper. Kamu mekanik sepenuh masa. Gaji naik sikitlah. Saya harap kamu tak lupa pada bengkel ni. Rafiq tersenyum. Saya takkan lupa. Tempat inilah yang ajar saya segalanya. Hari demi hari, Rafiq terus membaiki motosikal. Tetapi kini, dia bukan lagi sekadar pembantu. Dia seorang mekanik profesional. Pelanggan datang dari jauh untuk mempercayakan motosikal mereka kepadanya. Dia juga mula mengajar 2 orang pembantu baru, seperti mana Encik Chong pernah mengajarnya dulu. Walaupun hidupnya masih sederhana, Rafiq berasa puas. Dia tidak perlu ijazah universiti atau kereta mewah untuk membuktikan kejayaannya. Yang penting baginya ialah setiap hari, dia bangun dengan semangat untuk bekerja, belajar, dan membantu orang lain. Di tengah bau minyak enjin, deringan alatan besi, dan desisan angin dari kipas lama bengkel, Rafiq akhirnya menemui makna sebenar kebahagiaan. Itu bukan akhir perjalanan. Hanya permulaan. Sejak hari pertama Rafiq bekerja di bengkel Encik Chong, satu perkara tidak pernah pudar dari fikirannya, suatu hari nanti, dia mahu membuka bengkel sendiri. Bukan sekadar impian biasa yang datang dan pergi seperti angin. Ini adalah cita-cita yang bertapak kukuh dalam hati lelaki muda itu. Dia tahu, untuk sampai ke sana, banyak perkara perlu disediakan. Pengalaman, pengetahuan, jaringan pelanggan, dan paling penting, modal. Setiap bulan selepas gaji masuk, Rafiq akan memastikan sebahagian daripadanya disimpan khas untuk masa depan. Dalam akaun simpanan kecil di ASB, wang itu perlahan-lahan berkembang. Kadang-kadang hanya 200 RM, kadang-kadang 300 RM atau lebih jika ada kerja overtime yang banyak. Wang itu tidak pernah digunakan untuk membeli barangan mewah atau telefon terbaru. Baginya, setiap sen yang dikumpul adalah langkah kecil menuju kebebasan. Jangan risau, Mama, kata Rafiq pada ibunya suatu malam ketika mereka sedang minum teh tarik di gerai tepi jalan berhampiran flat mereka. Duit ni bukan nak beli motor atau kasut mahal. Ini semua modal untuk bengkel saya nanti. Puan Fatin tersenyum dengan rasa bangga. Abah kamu dulu pun macam tu juga. Suka menyimpan. Tak suka habiskan duit sembarangan. Saya doakan awak berjaya. Ibunya memang sentiasa menjadi sokongan utama Rafiq. Meskipun hidup mereka sederhana, Puan Fatin tidak pernah menghalang anaknya daripada mengejar impiannya. Malah, dia turut memberi nasihat praktikal dari waktu ke waktu. Kalau nak buat perniagaan, awak tak boleh main-main. Kena rajin, jujur, dan pandai layan orang. Orang datang bengkel, bukan sebab murah je, tapi sebab percaya. Rafiq mendengar setiap patah perkataan ibunya dengan teliti. Dia tahu, ibunya mungkin tidak faham tentang enjin atau karburator, tetapi pengalaman hidupnya sebagai pekerja di stesen minyak selama bertahun-tahun telah memberinya pemahaman tentang bagaimana manusia berfikir dan berinteraksi. Dan skim juga yang penting dalam perniagaan. Walaupun masih bekerja sebagai mekanik di bengkel Encik Chong, Rafiq tidak pernah berhenti merancang. Di rumah, dia sering membaca artikel tentang perniagaan bengkel, menonton video usahawan otomotif di YouTube, dan kadang-kadang bertanya soalan kepada kenalan-kenalan yang sudah menjalankan perniagaan sendiri. Satu perkara yang dia fahami ialah kos permulaan sebuah bengkel motosikal tidak rendah. Selain lokasi strategik, dia perlu membeli alatan asas, menyewa tempat, dan memastikan sistem operasi seperti inventory dan promosi berjalan lancar. Namun, Rafiq tidak terburu-buru. Dia tahu, kesabaran adalah kunci. Setiap hari di bengkel Encik Chong, dia terus memperdalam kemahiran teknikalnya. Dia juga belajar tentang pengurusan inventory, cara membuat jadual servis,
dan bagaimana menghadapi pelanggan yang susah hati. Kamu makin besar kepala, ejek Encik Chong suatu hari sambil tersenyum. Saya tengok, kalau kamu dah buka bengkel sendiri, saya nak datang jadi pelanggan. Rafiq ketawa. Tentulah, bos. Lagipun, saya belajar dari bos. Kalau tak, mana saya tahu pasal motor ni? Encik Chong mengangguk perlahan. Bagus. Jangan lupa asal-usul. Kalau kamu berjaya nanti, jangan lupa tolong orang lain macam saya tolong kamu dulu. Perkataan itu terpatri dalam ingatan Rafiq. Seiring masa berlalu, Rafiq mula membangunkan reputasi yang baik. Pelanggan-pelanggannya semakin ramai. Ada yang datang dari kawasan jauh hanya kerana mendengar cerita bahawa Rafiq adalah mekanik yang cekap dan jujur. Mereka tahu, jika dia membaiki sesuatu, ia akan berfungsi dengan baik dan tahan lama. Beberapa kali, Rafiq ditawarkan peluang untuk bekerja di bengkel yang lebih besar dengan gaji yang lebih tinggi. Tetapi dia menolak. Bukannya dia tidak tertarik dengan wang tambahan, tetapi dia tahu, dia perlu terus belajar di tempat yang sama sehingga dia benar-benar bersedia untuk terbang sendiri. Suatu hari, ketika sedang membersihkan alatan selepas seharian bekerja, Encik Chong tiba-tiba bertanya, "Awak betul-betul nak buka bengkel sendiri, ya?" Rafiq mengangkat muka. "Ya, bos. Saya harap satu hari nanti saya boleh buat tu." Encik Chong tersenyum. "Okey. Saya nak tolong. Tapi awak kena janji satu benda." "Apa tu, bos?" "Janji awak takkan lupa pada diri awak sekarang. Awak jangan sombong, jangan tamak. Awak kena ingat, bisnes tak lari dari cabaran. Tapi kalau awak jujur dan tekun, rezeki Tuhan besar." Rafiq mengangguk laju. "Saya janji, bos." Selepas itu, Encik Chong mula memberi Rafiq lebih banyak tanggungjawab. Dia membenarkan Rafiq menentukan harga servis untuk beberapa jenis kerja, serta membiarkan Rafiq menguruskan beberapa urusan pembelian alatan. Ini adalah latihan bagi Rafiq untuk memahami aspek perniagaan, bukan sahaja teknikal. Dengan pengalaman ini, Rafiq semakin yakin. Dia mula mencatat idea-idea perniagaannya dalam sebuah buku nota kecil. Antara yang dia tulis: lokasi, bengkel perlu berdekatan dengan kawasan perumahan dan sekolah. Lebih banyak motosikal, lebih banyak peluang. Servis, fokus pada servis berkala, tukar tayar, baiki brek, dan enjin ringan. Harga yang kompetitif tapi kualiti tinggi. Promosi, gunakan media sosial. Buat poster di kedai-kedai. Beri diskaun pada pelajar dan guru. Nama, Bengkel Motor Rafiq. Setiap kali melihat nama itu di atas kertas, hati Rafiq berdebar dengan rasa tidak sabar. Satu hari nanti, itu bukan lagi khayalan. Itu akan menjadi nyata. Di rumah, Puan Fatin turut membantu. Dia mencadangkan supaya Rafiq menyewa tapak yang agak kecil dulu, supaya tidak terlalu banyak beban kewangan pada permulaan. Mula-mula kecil, nanti kalau maju, boleh cari yang besar, katanya. Rafiq setuju. Dia tahu, ibunya bijak. Pengalaman hidupnya telah mengajarnya untuk berfikir secara realistik. Pada hujung minggu, Rafiq mula menghabiskan masa untuk mencari lokasi yang sesuai. Dia akan berjalan-jalan ke kawasan perumahan, melihat kedai-kedai kosong, dan bertanya kepada pemilik tanah atau pengusaha lain tentang kadar sewa. Ada yang terlalu mahal. Ada yang jauh dari jalan utama. Ada juga yang sempit dan tidak sesuai. Tetapi Rafiq tidak putus asa. Dia tahu, masa belum tiba. Hingga akhirnya, suatu hari, seorang pelanggan memberitahunya tentang sebuah kedai kecil yang baru sahaja kosong di belakang pasar raya. Ia tidak besar, tetapi cukup untuk memulakan sesuatu. Sewa tak mahal. Cuma 800 RM sebulan. Nak tahu? Saya boleh tolong introduce awak dengan tuan punya kedai. Rafiq tidak menyia-nyiakan peluang itu. Esoknya, dia pergi sendiri untuk melihat lokasi tersebut. Ruangnya tidak besar, tetapi cukup untuk 5 motosikal sekaligus. Ada bekalan elektrik, tandas, dan ruang untuk alatan.
Setelah membuat kiraan dan memastikan simpanannya mencukupi untuk deposit dan beberapa bulan sewa, Rafiq membuat keputusan. Dia akan membuka bengkel sendiri. Berita itu disampaikan kepada Encik Chong dan ibunya pada malam yang sama. Encik Chong memeluk Rafiq dan berkata, "Saya tahu satu hari nanti awak akan sampai sini. Sekarang, awak dah terbang sendiri. Tapi jangan lupa, sayap tu kena kuat. Jangan mudah putus asa." Ibunya menangis sambil tersenyum. "Abah pasti bangga sangat-sangat tengok awak sekarang." Rafiq tersenyum dengan mata sedih. "Terima kasih, Mama. Tanpa Encik Chong dan Mama, saya takkan sampai sini." Meskipun masih banyak yang perlu dilakukan, membeli alatan, memasang logo, mengatur sistem operasi, Rafiq tidak pernah berasa begitu optimis. Setiap hari selepas itu, dia mula menyusun rancangan secara lebih serius. Dia memesan alatan seperti spanar, torque bead, jake stand, dan meter ujian elektrik. Dia memesan cat untuk mengecat dinding bengkel dengan warna biru laut yang dia sukai. Dia juga mula mempromosikan bengkel barunya melalui media sosial dan poster. Akhirnya, setelah hampir 1 bulan persiapan, hari pembukaan bengkel tiba. Pada pagi itu, Rafiq memakai baju rasmi pertamanya sebagai pemilik bengkel. Sehelai jaket hitam dengan jahitan bengkel motor Rafiq di belakangnya. Hatinya berdebar, tetapi penuh keyakinan. Dia membuka pintu besi bengkel, dan sinar matahari pagi menyinar masuk ke dalam ruang yang telah dihiasi dengan rak alatan dan poster kaedah keselamatan. Seorang pelanggan pertama datang pada jam 10 pagi. Lelaki itu datang dengan motosikal Honda X5 yang enggan dihidupkan. Rafiq tersenyum. "Boleh saya tolong?" Lelaki itu mengangguk. "Saya dengar cerita tentang awak. Harap awak boleh tolong saya." Rafiq mengangkat sarung tangan dan dengan tenang memulakan kerja. Di dalam bengkel kecil itu, di tengah bau minyak enjin dan bunyi alatan besi, impian Rafiq akhirnya menjadi nyata. Dan dari situ, segalanya bermula. Hari pertama membuka bengkel sendiri adalah hari yang tidak akan dilupakan oleh Rafiq selama-lamanya. Walaupun tempatnya kecil dan alatan masih belum lengkap seperti bengkel besar di bandar, hatinya dipenuhi semangat yang meluap-luap. Dia tahu, ini hanyalah permulaan. Lokasi bengkelnya memang strategik, berada di belakang pasar raya, dekat dengan kawasan perumahan flat dan sekolah menengah. Pelajar-pelajar tingkatan 5 dan 6 serta guru-guru yang menggunakan motosikal sering lalu di situ. Dan yang paling penting, pelanggan-pelanggan setia yang mengenali kemampuan Rafiq ketika dia masih bekerja di bengkel Encik Chong mula datang. "Rafiq, awak betul-betul buka bengkel sendiri," teguh Cikgu Rosli, seorang pelanggan biasa yang dulu selalu membawa motornya untuk diservis. "Ya, Cikgu. Baru je buka minggu lepas," jawab Rafiq sambil tersenyum. Cikgu Rosli memberi tepukan ringan pada bahunya. "Bagus sangat. Saya doakan awak murah rezeki." Selepas itu, satu demi satu pelanggan mula berkunjung. Ada yang datang hanya untuk menyumbang dan memberi sokongan moral. Ada juga yang terus membawa motornya untuk diperbaiki. Mereka percaya pada tangan Rafiq. Mereka tahu, jika sesuatu masalah timbul pada motor mereka, Rafiq adalah orang yang boleh menyelesaikannya. Kabar tentang pembukaan bengkel baru Rafiq tersebar dengan cepat melalui mulut ke mulut. Pelanggan yang puas dengan servisnya akan memaklumkan kepada kawan-kawan mereka, ada kalanya dengan telefon atau media sosial. Dalam masa beberapa minggu sahaja, nama bengkel motor Rafiq sudah menjadi popular dalam kalangan pengguna motosikal di kawasan tersebut. Pada hari pertama, Rafiq bekerja seorang diri. Dia membaiki enjin, menukar tayar, membersihkan karburator, dan kadang-kadang turut membetulkan sistem brek. Walaupun penat, dia tidak pernah mengeluh. Setiap kerja yang dilakukan adalah langkah kecil menuju kejayaan besar. Namun, semakin hari, jumlah kerja semakin bertambah. Ada hari apabila sehingga 5 atau 6 motosikal tertunggak menunggu giliran untuk diperbaiki. Rafiq sedar bahawa dia tidak mampu menguruskan segalanya seorang diri. Jika terus begini, waktu siap servis akan lambat dan pelanggan mungkin hilang sabar.
Maka, selepas sebulan beroperasi, Rafiq membuat keputusan penting. Dia menghubungi Salim, kawan baiknya sejak zaman sekolah menengah. Salim juga mempunyai minat yang sama terhadap motosikal dan pernah cuba membaiki motor milik jirannya secara sambilan. "Awak nak kerja kat sini?" tanya Rafiq pada suatu petang sambil menunjukkan bengkelnya. Salim memandang sekeliling dengan mata bercahaya. "Serius ni? Boleh ke saya?" "Boleh. Saya percaya pada awak. Lagipun, kita dah kenal dari sekolah lagi. Kalau awak rajin dan ikut apa saya ajar, insya-Allah kita boleh maju bersama." Salim terus bersetuju. Pada mulanya, tugasnya adalah sebagai pembantu ringan membersihkan alatan, membantu menukar tayar, dan mencatat senarai kerja harian. Tetapi dalam masa 2 minggu sahaja, Rafiq dapat melihat potensi dalam Salim. Lelaki itu cepat belajar dan sentiasa ingin tahu. Dengan kehadiran Salim, beban kerja Rafiq berkurangan. Mereka bekerja berdua, kadang-kadang sehingga malam tanpa mengira masa. Gaji Salim memang tidak tinggi pada permulaan, tetapi Rafiq janjikan perkara yang lebih penting, peluang untuk belajar dan berkembang. 6 bulan selepas pembukaan bengkel, bisnes Rafiq semakin berkembang. Tempat yang kecil itu kini kelihatan lebih hidup. Bunyi spanar, dentuman tukul besi, dan deruman enjin yang dihidupkan semula menjadi irama harian mereka. Bekalan alatan pun semakin bertambah. Rafiq telah membeli jack stand kedua, meter ujian elektrik, dan rarak tambahan untuk menyimpan barangan. Tetapi jumlah pekerja masih tidak mencukupi. Ada hari apabila 2 orang pelanggan datang serentak, dan mereka terpaksa menunggu lama kerana tiada tangan tambahan. Rafiq fikir, jika dia benar-benar mahu membesarkan bisnes ini, dia perlukan bantuan lagi. Jadi, selepas berbincang dengan ibunya, Rafiq mengambil keputusan untuk mengambil seorang lagi pekerja. Kali ini, dia memilih Osman, seorang bekas pelajar teknikal yang pernah bekerja di sebuah bengkel lain tetapi berhenti kerana gaji tidak stabil. Osman muncul pada pagi yang hujan renyai-renyai. Dia memakai jaket kulit buruk dan kasut bot usang. Tapi matanya cerah dan penuh semangat. "Saya sedia belajar apa sahaja," kata Osman dengan yakin. Rafiq tersenyum. "Kalau begitu, sila masuk. Hari ini hari pertama awak." Osman akhirnya menjadi aset yang berharga. Dengan pengalamannya yang sedikit lebih luas dalam bidang mekanik, dia mampu membantu Rafiq menyelesaikan masalah-masalah kompleks seperti sistem penyejukan dan kesan kehausan GR. Dengan 3 orang pekerja Rafiq, Salim, dan Osman, bengkel kecil itu mula nampak seperti sebuah organisasi yang sebenarnya. Setiap orang ada peranan masing-masing. Rafiq sebagai kepala, Salim sebagai pembantu utama, dan Osman sebagai pakar teknikal. Rafiq juga mula memperkenalkan sistem yang lebih teratur. Dia menyediakan jadual servis harian, membuat rekod pelanggan, dan menggunakan aplikasi telefon untuk mengingatkan pelanggan tentang tarikh servis seterusnya. Dia juga menawarkan diskaun kepada pelajar dan guru, seperti mana yang dicadangkan oleh ibunya. Promosi juga tidak diabaikan. Rafiq mula aktif di Facebook dan Instagram, memuat naik video pendek tentang proses membaiki motor, tips keselamatan, dan testimoni pelanggan. Beberapa kali, dia juga mengiklankan promosi servis ringan 50 Rm sahaja, yang menjadi viral di kalangan komuniti motosikal tempatan. Akibatnya, jumlah pelanggan meningkat dengan pesat. Ada hari apabila mereka terpaksa membuat temujanji lebih awal untuk mendapatkan giliran. Ada juga pelanggan yang datang dari kawasan jauh, sanggup datang sejauh 20 km hanya kerana mendengar cerita tentang servis yang bagus. Walaupun bisnes semakin besar, Rafiq tidak pernah lupa pada nilai-nilai asas. Dia tetap jujur, tetap rendah diri, dan tetap menghormati setiap pelanggan yang datang. Malah, dia sering memberi nasihat percuma kepada pelanggan yang tidak tahu cara menjaga motornya. Seorang pelanggan tua, Pak Mat, pernah berkata padanya, "Anak muda, awak ni bukan saja pandai mesin. Awak pandai jaga hati orang. Itu yang buat orang percaya." Perkataan itu membuatkan Rafiq tersenyum. Baginya, skim kejayaan sebenar bukan wang atau keuntungan semata-mata,
tetapi keyakinan dan kepercayaan orang ramai pada dirinya. Di tengah kesibukan itu, Rafiq tidak lupa pada Encik Chong. Sekali-sekala, dia akan pergi ke bengkel lama itu untuk menjenguk dan memberi salam hormat. Kadang-kala, dia membawa oleh-oleh roti canai atau teh tarik. Dan kadang-kala, dia hanya duduk-duduk sambil bercerita tentang perkembangan bengkelnya. Encik Chong sentiasa tersenyum melihat anak didiknya itu. "Saya bangga pada awak, Rafiq. Awak tunjukkan, jalan tu ada. Tak kira ijazah atau tak, kalau kita usaha dan jujur, Tuhan tolong." Rafiq mengangguk. "Saya takkan lupa semua orang yang tolong saya, bos." Dengan usaha yang berterusan, sikap positif, dan semangat untuk terus belajar, bisnes Rafiq terus berkembang. Bengkel kecil itu kini bukan sekadar tempat membaiki motor. Ia adalah simbol kejayaan, impian yang menjadi nyata, dan bukti bahawa dengan kerja keras dan kepercayaan pada diri sendiri, apa sahaja boleh dicapai. Dan Rafiq tahu, ini bukanlah penghujung perjalanan. Ini cuma permulaan. 5 tahun telah berlalu sejak Rafiq membuka bengkel kecilnya di belakang pasar raya. Apa yang bermula dengan ruang sebesar 250 kaki persegi, hanya 1/4 daripada sebuah kedai biasa, kini telah berkembang menjadi sebuah bengkel besar yang menyewa seluruh ruangan kedai tersebut, menjulang hingga 1,500 kaki persegi. Dari luar, bangunan itu kini kelihatan lebih profesional dan teratur. Papan tanda besar bertulis, Bengkel Motor Rafiq, Servis, Pembaikan Lengkap, menempel kukur di dinding dengan lampu neon biru menyala pada waktu malam. Di dalamnya, deretan alatan moden tersusun rapi, rak-rak penuh dengan komponen motosikal, dan beberapa jentera besar seperti mesin diagnostik elektrik dan alat ujian brek automatik turut dimiliki. Jumlah pekerja juga tidak lagi hanya 3 orang seperti dulu. Kini, termasuk Rafiq sendiri, jumlah mereka sudah mencecah 10 orang. Ada yang bekerja sebagai mekanik utama, ada yang mengendalikan bahagian servis enjin, sistem elektrik, penggantian tayar, dan jualan aksesori. Seorang daripada mereka juga dilantik sebagai pengurus operasi untuk memastikan segala urusan harian berjalan lancar. Namun, walaupun bisnesnya semakin besar dan reputasinya semakin melangit, sehinggakan beberapa butik motosikal besar pernah datang untuk berbincang tentang kerjasama, Rafiq tetap sama seperti dulu. Rendah diri, jujur, dan sentiasa sedia membantu. Dia masih memakai jaket kerja yang sama setiap hari. Masih turun padang untuk membaiki motor apabila ada kes yang sukar. Malah, kadang-kadang pelanggan tidak sedar yang dia adalah pemilik bengkel, kerana penampilannya tidak berubah langsung dari zaman dia masih pembantu mekanik. "Encik ni bos?" tanya seorang pelanggan baru suatu hari. Rafiq tersenyum. "Saya Rafiq. Saya yang punya tempat ni." Pelanggan itu terkejut. "Wah! Saya ingatkan awak mekanik J." Rafiq ketawa kecil. "Mekanik juga, bos juga. Semua tu saya." Salim, rakan baiknya yang kini menjadi pengurus operasi, turut tersenyum. "Itulah dia. Tak pernah nak nampak besar. Kalau dia tak pakai name tag, kami pun kadang-kadang lupa dia bos." Di tengah kemajuan ini, Rafiq tidak pernah lupa pada orang-orang yang telah membantunya sepanjang perjalanan. Dia sering memberi bonus kepada pekerja pada bulan Ramadan dan Aidilfitri. Dia juga membuka program latihan praktikal untuk pelajar kolej teknikal yang ingin belajar secara langsung. Beberapa daripada mereka akhirnya menjadi pekerja tetap selepas tamat pengajian. Pada masa yang sama, Rafiq turut aktif dalam aktiviti-aktiviti komuniti. Bengkelnya menjadi lokasi untuk kempen keselamatan jalan raya, di mana pelajar-pelajar sekolah menengah di bawah untuk belajar asas membaiki motosikal dan pentingnya menjaga kenderaan mereka. Kadang-kala, dia juga menaja minyak enjin atau tayar untuk keluarga yang kurang berkemampuan. Ibunya, Puan Fatin, kini sudah bersara dari stesen minyak. Setelah 5 tahun anaknya berjaya, dia akhirnya boleh berehat tanpa risau tentang masa depan. Namun, dia masih datang ke bengkel dari waktu ke waktu, hanya untuk melihat anaknya bekerja. Melihat Rafiq yang dahulu murung dan tidak tentu arah kini menjadi seorang usahawan muda yang disegani, hatinya dipenuhi rasa syukur.
Abah kamu pasti bangga, katanya suatu hari sambil menyentuh bahu Rafiq. Rafiq membalas dengan senyuman. Saya doa semoga semua ni rezeki yang halal, Mama. Dan saya nak tolong orang lain macam orang tolong saya dulu. Encik Chong juga masih hadir dari semasa ke semasa. Walaupun bengkel lamanya sudah ditutup dan dia kini hidup tenang bersama keluarga, dia tidak pernah lupa akan anak didiknya yang satu itu. Awak bukan saja ambil ilmu saya. Awak ambil hati orang, kata Encik Chong suatu hari. Rafiq menjawab dengan rendah diri, sebab bos ajar saya cara betul. Bukan sekadar mesin, tapi cara layan manusia juga. Selepas 5 tahun, nama bengkel motor Rafiq sudah tidak asing lagi di kalangan pengguna motosikal di bandar tersebut. Reputasi mereka bukan sahaja tentang harga yang berpatutan, tetapi juga kualiti servis yang tinggi dan sikap pekerja yang ramah serta jujur. Beberapa cabang bengkel juga sedang dirancang oleh Rafiq. Dia tidak mahu terburu-buru, tetapi dia tahu, jika mahu melayani permintaan yang semakin meningkat, satu hari nanti dia perlu membuka cawangan di tempat-tempat strategik lain. Tetapi bagi Rafiq, kejayaan bukanlah tentang wang atau bilangan bengkel. Ia adalah tentang bagaimana dia dapat membantu orang lain, memberi peluang pekerjaan kepada mereka yang rajin, dan menunjukkan bahawa impian itu bukan hanya untuk golongan tertentu. Bagi mereka yang gagal selepas SPM, atau tidak mampu menyambung pelajaran, Rafiq adalah bukti bahawa jalan kejayaan itu tidak satu tetapi pelbagai. Bahawa dengan usaha, kesabaran, dan keyakinan pada diri sendiri, apa sahaja boleh dicapai. Dan begitulah kisah Rafiq, seorang lelaki muda yang bermula dari bawah, bergerumang dengan minyak enjin dan alatan besi, namun akhirnya berdiri tegak sebagai seorang usahawan yang berjaya. Di tengah bunyi enjin yang dihidupkan semula, di antara deringan spanar dan aroma minyak panas, Rafiq akhirnya mendapati makna sebenar kebahagiaan. Bahagia bukan bermaksud memiliki segalanya, tetapi memiliki impian dan berjaya merealisasikannya dengan tangan sendiri. Terima kasih kerana bersama saya hingga ke akhir cerita ini. Jika anda merasakan perubahan emosi dalam kisah ini, maka saya telah melakukan tugas saya dengan baik. Jika anda menikmati cerita ini, jangan lupa untuk menekan butang suka, kongsikan pendapat anda di ruangan komen, dan tentu saja, langgan saluran ini untuk lebih banyak cerita yang menyelami pengalaman manusia seharian. Hingga jumpa lagi dalam video yang seterusnya.